Hai semuanya, selamat kembali di podcast Bosan Selagi episod yang kedua. Tak sangka sudah episod kedua selepas saya podcast bersama Ultraman Noah hari tu. Jadi tetamu kita pada hari ini adalah Ultraman King. Jadi Assalamualaikum Tuan King. Waalaikumsalam. Kenapa anda ingin bertemu dengan saya ya? Jadi gini Tuan dijemput ke podcast Bosan Selagi dan Tuan ada dapat surat kan? Nah, surat tu sebenarnya adalah kami yang hantar sebab nak jemput Tuan ke podcast Bosan Selagi ni. Sebelum mula, boleh tak saya tanya, podcast pasal selagi ni untuk apa je sebenarnya? Podcast Bosan Selagi ni adalah segmen yang akan mengisi masa puasa para penghuni YouTube Kerana Fakro tak boleh upload video, jadi saya yang akan ambil alih channel dia ni. Sebab dia kata bulan puasa ni dia ada kerja sikit yang nak kena siapkan. Jadi saya lah yang ambil alih channel ni. Oh, jadi gitu Tak apa. Okey Tuan, kami ada beberapa soalan dan saya harap kalau boleh lah Tuan tolong tahan kemarahan Tuan tu sebab last time saya buat podcast, saya kena serangan terkuat daripada Dewa Ultraman. Tolong Tuan, kali ni tolong tahan sikit marah Tuan tu, tolong. Mesti kamu kena Noah the final Noah kan? Tak apalah. Kamu tanya dah pada saya. Jadi Tuan, kami ada 3 soalan yang nak ditanyakan kepada Tuan. Jadi kami harap Tuan boleh jawab dengan elok sikit lah. Okey? Jadi langsung aja. Soalan pertama di mana kenapa Tuan tak muncul masa askar-askar Belia serang dekat planet cahaya hari tu? Tapi Tuan malah muncul dekat scene waktu akhir. Oh, saya masa tu saya tengah tengok anime Rimuru Tempest. Nah, jadi saya masa tu tak dengar sangat pada Ultra Typhoon. Jadi sebab tu lah saya tak muncul. Habis tu macam mana Tuan boleh terbang sekali dengan Ultraman masa dah selesai tu? Pasal tu macam mana saya nak cakap? Saya masih tengah tengok Rimuru Tempest tu, tiba-tiba telefon saya keluar bunyi yang sangat-sangat kuat. Jadi masa tu saya angkatlah telefon tu. Rupanya Father of Ultra kata planet cahaya tengah diserang. Waktu saya terbang tu, saya dah guna kecepatan maksimum. Tapi masa saya sampai, semua Ultraman dah selesai lawan. Jadi saya pun masuk je lah screen. Tak salah kan? Sebenarnya tak salah, cuma Tuan buat para penonton Ultraman ni jadi sakit hati tau. Kepada para penonton Ultraman sekalian, saya minta maaf sebab saya tak berniat nak sakit hati anda Sebenarnya saya tengah tengok Rimuru Tempest. Okey, soalan kedua. Apakah Tuan ini Raja Land of Light? Oh, tentu saja bukan. Sebenarnya saya bukan raja sebenar Land of Light. Sebab saya pun bukan berasal daripada sana. Saya hanya digelar Ultraman King sebab saya ada banyak gelaran. Tuan ada banyak gelaran? Kamu tak tengok ke Ultraman Hikari Saga stage pertama? Kan dekat situ saya ada cakap saya ada banyak nama dari setiap planet dan dimensi. Salah satunya Ultraman King. Jadi Tuan ni nama sebenar Tuan apa? Nama sebenar saya Ultraman Sigma. Kenapa kamu tampar saya? Jangan nak perasan Sigma lah Tuan. Saya dah penat gila dengan orang-orang Sigma ni. Tolong. Saya minta sangat, tolong jangan buat Sigma dekat sini. Okeylah, kita ketepikan tu. Dan soalan ketiga iaitu Tuan sebenarnya peduli ke tidak pasal Land of Light ni? Kalau Tuan bukan raja sekalipun. Sebab masa penyerangan Tartarus pun Tuan muncul masa akhir-akhir tahan serangan Tartarus. Tapi selain itu Tuan cipta wormhole dan malah menghilangkan Ultraman Reboot dengan Tartarus dengan Diavolo. Maksud saya kenapa Tuan buat macam tu? Tuan ni serius nak selamatkan semua Ultraman atau macam mana ni? Pasal soalan terakhir ni, sebab saya sebenarnya nak marah, tapi sebabkan awak kata jangan marah, jadi saya malas nak marah. Jadi sebab kan saya nak tengok potensi setiap Ultraman ini. Sebenarnya setiap Ultraman ni mampu menjadi kuat. Namun sebab Ultraman sekarang ni terlalu manja Jadi kita kena latih mental dia orang ni. Saya ni orang yang berumur. Aku tutup je lah.
Okey, jadi sampai sini saja ya. Terima kasih kepada Tuan King kerana telah ikut dekat podcast Bosan Selagi episod yang kedua ini. Jadi Tuan jangan datang lagi. Saya malas nak fokus dengan Tuan dah. Jadi pergi je lah sambung tengok Rimuru Tempest tu. Kalau boleh tengok Hanif